Okey, hari ni saya akan buat regangan dari bahagian kepala. First adalah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu tangan macam ni. Tolak ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu ke kiri. Macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu pusing dari ke kanan. 1, 2, 3. Sebanyak 8 kali pergerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. First untuk tangan. Ke bawah sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Sama juga dengan sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kemudian saya akan buat bahagian pinggul. Okey. Ke sebelah sini dulu. Sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 8. Balas. 1, 2, 3 dan sebanyak 8 kali juga. Okey, kemudian saya akan Kerja saya sambung untuk bahagian kaki. Bahagian kaki kita perlu buat sebanyak 8 kali. Pertama ialah kita kena buat macam ni. Sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita kena lawan jam. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita ulang kaki yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You turn balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, lepas tu kita kena angkat macam ni. 8. Mengah aku. Lepas tu macam ni. Okey, 8. Macam ni. 8. Saya tak boleh lama-lama, okey. Sama juga untuk kaki sini. Nanti awak ulang je. Okey, untuk yang terakhir ialah bahagian kaki belah bawah sini. Jadi, bahagian tapak kaki belah sini. Jadi kena pusing ikut arah jam dan lawan jam. Ikut arah jam dan lawan jam sebanyak 8 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lawan jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sama juga perbuatan juga kanan ke belah kiri. Okey, itu saja. Bye-bye. Lepas ni kita kena buat regangan pada kaki kita sebelah kanan. Sebelah kanan kita akan buat pisau. Kaki belakang kena lurus dan kaki sini kena tegak untuk tapak kaki kita sejak lobby. Badan kita kena lurus ke atas. So, regangan ni kena buat 8 kali. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu, bahagian depan, pandang ke depan, kaki tapak kena macam ni, okey? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau boleh, tangan kita pegang sini. Kalau tak boleh, kita pegang sini. So, bangun. Buat. Okey. Lepas tu sama je buat regangan sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas je buat ni, jangan lupa kita kena buat regangan pada depan macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Anas? Itu cara yang salah tau. Cara yang betul macam ni. Okay, ni Hamil yang salah. Ni Hamil yang betul. Singgam 100. Singgam 50. 100. Okey, untuk artikulasi pula, saya mulakan dahulu dengan berdeceke. Okey. Mari kita mula. Berdeceke. 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 Okey, seterusnya. Seterusnya, saya akan buat waya biawak wayan. So, daripada slow, sederhana dengan laju. Okay. Kita mulakan dengan slow. Waya biawak wayan. Sederhana. Waya biawak wayan. Laju. Waya biawak wayan. Okey. Pada Oh my red god. lorry, yellow lorry. Dari perlahan, sederhana dengan laju. Perlahan. Red lorry, yellow lorry. Sederhana. Red lorry, yellow lorry. Laju. Red lorry, yellow lorry. Itu adalah salah. Yang betul ini. La 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 la. Adik, salah tu dek. Ini yang betul. La 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 la. Wow. Sudah faham? Sila komen.